Assalamualaikum sahabat semua. Ramai yang fikir lepas Aidiladha ibadah pun habis. Tapi tahu tak, hari tasyrik masih sangat mulia. Hari tasyrik ialah 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Ia masih termasuk dalam hari-hari besar Islam. Nabi SAW bersabda, hari tasyrik ialah hari makan, minum dan berzikir kepada Allah. Hadis riwayat Imam Muslim. Apa amalan terbaik masa ni? Banyakkan takbir dan zikir, kongsi daging korban, bersyukur dan bergembira dengan nikmat Allah. Zikir yang paling utama dan disunnahkan pada hari tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah ialah 1. Takbir muqayyad lepas solat fardu. Contoh lafaz Allahu Akbaru, Allahu Akbaru, La ilaha illa Allahu, Wallahu Akbaru, Allahu Akbaru walillahil hamdu. Dibaca setiap kali lepas solat fardu bermula selepas subuh 9 Zulhijjah, hari Arafah, sehingga asar 13 Zulhijjah, akhir hari tasyrik. 2. Zikir umum digalakkan sepanjang hari tasyrik. Boleh dibaca pada bila-bila masa. Tasbih, subhanallahi maha suci, Allah tahmid, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, tahlil, la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah, takbir. Allahu Akbaru, Allah Maha Besar, boleh dibaca secara individu, beramai-ramai atau semasa berjalan, memandu dan berehat. Jangan biar 3 hari ini berlalu kosong. Raih pahala, hidupkan hati, hari raya belum habis, pahala pun belum tutup pintu.